Okay, yang ni aku nak guna kilat cordless drill ni. Dia punya casing hard case kan. Aku nak guna untuk ni je, tebuk besi untuk lansir macam ni. Walaupun raya dah habis, baru nak tebuk. Tengok dia padu tak padu. Sebab yang ni jelas dia kata ada untuk screwing lah, untuk screw, untuk tebuk lubang dengan untuk impact. Tengok mampu tak mampu. Harga dia bawah pada 1.5 tak silap aku. Okay geng, dapat lubang dah. Boleh lah tebuk. Aku menggunakan ni kilat cordless. Boleh. Dia cordless pakai bateri je. Mampu tebuk 1 inci punya. Tapi pakai mata yang betul ya.